Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so selamat datang buat penonton aku daripada Malaysia dan juga daripada Indonesia yang banyak support aku punya channel. Okay, so untuk video kali ni kita nak unboxing Choki Bobo Boy Galaxy Puzzle lagi untuk melengkapkan aku punya aku punya poster. Okay, so untuk buat korang yang setia dengan aku punya channel, sebelum ni aku dah banyak dah review unboxing Bobo Boy Galaxy Puzzle, tapi masih belum lengkap lagi guys aku punya poster. Okay, so lagi belum lengkap, aku akan hunting Choki Most Bobo Boy Galaxy Puzzle ni. Okay, so ini adalah perisa Chokomil. Aku beli dekat Lotus. Ni aku beli kat Lotus, jauh sikit lah. Harga RM20, berapa? RM20.50 macam tu lah Okay, so dalam ni ada 12 batang Choki. Setiap 12 paket Choki dan setiap paket akan dapat satu Galaxy Puzzle. Okay, jom kita unboxing Choki ni. Harapnya aku punya koleksi poster lengkap dengan unboxing video kali ni lah. Okay, so jom kita buka kotak ni. Okay, so kita open dia punya box. Dan Choki tu ada dekat dalam ni. So total ada 12 paket Choki Bobo Boy Galaxy Puzzle. Okay, so jom kita tengok betul tak 12. Okay, so 3, 6, sebelah pun 6, tinggi sama, so cukuplah 12. Okay, so untuk Galaxy Puzzle ni, setiap satu pack ni akan dapat satu Galaxy Puzzle. Kalau korang bernasib baik, mungkin boleh dapat 2 Galaxy Puzzle dalam satu pack Choki ni. Okay, so yang kita nak kejar hari ni adalah untuk melengkapkan aku punya poster Monster Bobo Galaxy Puzzle ni. Okay, jom kita buka paket pertama. Kita tengok apa yang keluar daripada paket pertama ni. So ni Choki ni mungkin aku akan buat aiskrim lah. Okay, so ini dia. Tapi yang ni sampul dia warna hitam. Okay, jom kita tengok paket pertama apa yang keluar daripada sampul hitam ni. Kalau korang bernasib baik, mungkin akan dapat yang hollow. So ni dia punya kad dia. Kalau aku tengok kat sini ada macam kemek sikit ada kesan kemek sikit Okay, jom kita tengok Galaxy Puzzle yang keluar daripada paket pertama adalah Kuali kad nombor 23/48. Yang ni nanti aku tengoklah dekat aku punya album adakah aku dah dapat ke belum. Okay, so jom kita tengok paket kedua. Kita tengok apa yang keluar. Untuk Galaxy Puzzle ni memang susah betul lah nak lengkapkan. Aku dah beli banyak tau, tapi masih lagi tak lengkap aku punya poster. Okay, jom kita tengok paket yang kedua apa yang keluar. Okay, so untuk paket kedua yang kita dapat adalah Bobo Boy Glacier kad nombor 18. Okay, so tak ada dapat sama dapat lain-lain. Alhamdulillah dapat lain-lain. Okay, so jom kita buka paket yang ketiga. Kita tengok apa yang keluar daripada pack ketiga ni. Okay, yang ni pun dapat satu Galaxy Puzzle Jarang tau dapat dua. Sebenarnya ada je dapat dua. Kalau korang rajin picit-picit mungkin boleh dapat dua lah. Agak-agak keras tu mungkin dua Galaxy Puzzle. Okay, so ni Galaxy Puzzle ketiga adalah, okay, kita fokuskan kamera. Okay, 1, 2, 3. Kita dapat Yaya kat nombor 19. Okay, so jom kita buka paket seterusnya, paket keempat. Okay, yang ni pun satu Galaxy Puzzle saja. Okay, kita koyakkan dulu je punya plastik. Kita keluarkan Galaxy Puzzle dia. Okay, so kalau kau bernasib baik mungkin akan dapat yang foil yang foil. Okay, jom kita tengok pack ketiga, paket keempat. Yang keluar adalah Papa Zola kad nombor 12. Ni comel betul lah. Korang tengok dia punya artwork chibi je. Memang comel betul. Dia punya bell dia, tali pinggang huruf P. Okay, so kita dapat berlainan tak ada dapat yang sama Alhamdulillah tak ada yang sama. Okay, next paket yang ke-5. So paket ke-5 kita tengok apa yang keluar. Susah betul nak buka ni. Okay, so paket ke-5 yang kita dapat adalah 1, 2, 3. Kita dapat Bobo Boy Solar kat nombor 45. Okay, so masih lagi dapat berlainan tak ada dapat yang sama Ni betul-betul pecah rekod ni. Selalunya kalau aku unboxing mesti dapat yang sama, banyak dapat yang sama. Tapi kali ni alhamdulillah dapat berlainan
Okay, so kita buka paket ke 6. Okay, yang ni pun dapat satu saja. Dapat satu je Galaxy Puzzle. Jarang dapat dua. Okay, so kita buka paket yang ke 6. Yang kita dapat adalah okay, 1, 2, 3 Bobo Boy Thunderstorm kat nombor 44. Okay, so masih lagi dapat yang berlainan. Okay, so ini dia untuk Galaxy Puzzle yang 6 yang kita buka. Alhamdulillah dapat berlainan semua. Okay, so kita buka yang sebelah ni pula, paket ke 7. Tengok apa yang keluar daripada paket ke 7. Okay, satu Galaxy Puzzle juga. Kita koyakkan dulu Okay, so ni dah kantoi kantoi. Ini aku rasa bubur solar ni. Okay, so paket ke-7 kantoi dah terkeluar awal. Bubur solar yang ni tadi kita dah dapat dah. So kita ada 2 bubur solar dalam satu box coki-coki kali ni. Okay, next paket yang ke-8. Okay, so paket ke-8 kita tengok apa yang keluar. Okay, so paket ke-8, 1, 2, 3 kuali lagi. So tadi pun dapat sama. Kuali ni pun tadi kita dah dapat juga tau. So kita dah dapat 2 yang sama. Adakah partner kiri kanan semua sama? Okay, korang tengok sini. So dah dapat 2 yang sama tau. Okay, so 2 sama kita letak atas. Okay, so kita letak sini. Okay, so yang ni berlainan semua. Okay, so ni paket ke 9. Adakah dapat sama seperti yang di pack sebelah tadi? So paket ke 9. Okay, 1, 2, 3 Bobo Boy Cyclone. Tadi Cyclone kita dah dapat ke belum Okay, Cyclone ni pun tak ada so lain. Okay, so hanya dapat ni yang sama Okay, next paket ke 10. So kita berbaki lagi 2 pack je, dah nak habis lah. Okay, so paket ke 10 pun dapat satu sampul saja. So, kita tengok paket ke 10 ni apa yang keluar. Okay, so paket ke 10. Oh, 1, 2, 3 Ochobot. Comel tu Ochobot, korang tengok ni. Aduh, cantik. Kat nombor 39/48 Ochobot. Okay, ni Ochobot pun kita baru dapat. Okay, so next tinggal lagi 2 guys. Lagi 2 guys. Okay, lagi 2 guys. So tak ada foil langsung tak ada foil. Sebelum ni aku buka yang coki-coki pack meriah punya adalah juga dapat foil, tapi untuk yang box ni langsung tak ada foil. Kedekut betul lah coki-coki. Okay, next paket kedua last, paket nombor 11 adalah Bobo Boy Supra kat nombor 14. Okay, so ni pun berlainan. Dan tinggal yang terakhir last guys. Adakah ini ada holo ataupun tidak? Bagilah satu holo guys. Okay, so ni paket last. Dapat satu sampul juga. Okay, kita buka je punya plastik hitam. Mana ni susah betul nak keluar. Okay. Okay, so paket terakhir. Kita tengok apa yang keluar. 1, 2, 3. Satu foil Bobo Boy standard. Bobo Boy biasa kat nombor 10 guys. So ni foil kalau korang beli yang ni lah antara contoh artwork foil Kita tengok blind dia punya finishing dia cantik, kilat-kilat. So mungkin kalau korang beli satu box akan dapat satu je foil kot. Okay, so jom kita masukkan dalam album. Kita tengok adakah aku berjaya lengkapkan poster Galaxy Puzzle kali ni. Okay, jom. Okay guys, so kat belakang ni aku punya album. So korang tengok sini masih banyak lagi ruang-ruang kosong. Dan masih banyak yang aku belum berjaya lengkapkan. So jom kita tengok ini adalah yang kita buka tadi. So jomlah kita masukkan adakah aku berjaya lengkapkan ataupun tidak. So jom kita masukkan ni kat nombor 10 kat nombor 10. So kita masukkan ke nombor 10. Okay, so nombor 10 yang ni aku dah dapat dah. Okay, so ni artwork nombor 10. Okay, so kita masukkan lah. Okay, seterusnya 14 pun aku dah dapat dah. 14 ni pun kat sini. So kita masukkan lah. Okay, next kat nombor 39 Ochobot. So jom kita masukkan kat nombor 39. 37, 38. Okay ni 39 kat sini. Okay, so untuk ni page ni je aku berjaya lengkapkan penuh
So masih banyak lagi ruang-ruang kosong. So ni kat nombor 44. 44 ni aku dah dapat dah. So kita masukkan je lah. So next Papazola kat nombor 12. Kat nombor 12. Ni 12 kita letak sini. 12 so kita masukkan sini. Seterusnya Ying kita dah dapat. So kita masukkan kat sini Ying. Dan next Bubble Glacier nombor 18. Okay, so nombor 18 ada dekat sini. Okay, so kita masukkan. Okay, so yang ni page ni pun dah muka surat ni pun dah berjaya penuh. So next kat nombor 3. Kat nombor 3 ada kat depan. Okay, so kat nombor 3 ni aku dah dapat. So banyak yang aku dah dapat dah sebenarnya. So ni kat nombor 23 Kuali. Okay, Kuali ni pun aku dah berjaya dapat. Dan terakhir ni ada 2 boy solar kat nombor 45. So untuk 45 kita letak dekat nombor 45. Okay, so ni 45 kat bawah ni. So aku pun dah berjaya dapatkan. So kita masukkan je lah Okay, so inilah hasil yang aku dah berjaya kumpulkan untuk Galaxy Puzzle aku. So korang boleh tengok kat sini Dah banyak dah aku unboxing sebenarnya, tapi masih belum lagi berjaya lengkapkan. So ni daripada page pertama So ni je page pertama, masih banyak lagi ruang-ruang kosong. Ada 3 ruang kosong lagi untuk muka surat pertama. Dan muka surat kedua ni aku dah berjaya penuhkan. Lengkap muka surat 2. Muka surat 3 ni lagi 3 lagi aku belum dapat. Dan seterusnya muka surat 4 lagi 1 lagi. Lagi 1 lagi guys nak penuh guys. Dan ni muka suratnya dah penuh dah. Dan ni yang terakhir lah. Ini dulu ni kat nombor terakhir, kat nombor 48. So lagi ada lagi berapa lagi aku belum dapat Okay, so ni penuh. Ni 1 2 3 4 4 5 6 7. So lagi 7 jenis lagi untuk aku lengkapkan set Galaxy Puzzle ni. So korang yang tonton video aku harapnya boleh support ataupun doakan aku lah supaya aku berjaya lengkapkan set-set ni. Okay, so aku rasa video aku sampai kat sini saja. Terima kasih kerana support video aku sehingga habis. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Dan kalau korang nak beli coki-coki ni boleh beli dekat video aku ada letak. Okay, so itu saja. Terima kasih daripada MFS Hobby Channel. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.